Assalamualaikum. Hari ini sekolah kami mengadakan STEM PBL. Apa itu STEM PBL? STEM PBL ialah Science, Technology, Engineering, Mathematics. PBL pula Project Based Learning. Okey, hari ni jom kita tengok projek murid-murid sekolah SMP Sungai Nibung buat projek mereka. Jom, let's go. Okey, ni. Jom. Assalamualaikum. Hari ni apa buat apa? Apa buat projek apa ni? Yang ni PBL punya magnetic dispenser. So kami buat yang ni as a candy dispenser lah daripada magnetic tiles. Oh. So, yang ni dia subjek dia kira-kira ke apa? Ya, yeah, matematik. Oh, matematik. Oh, okey. Oh, very nice tu. Okey. Yang kita tengok. Uish. Okay. Seterusnya kita tengok. Apa ya? Jom pergi tengok. Macam best lah. Hello, Assalamualaikum. Kami nak tanya, hampa buat projek apa ni? Apa buat projek apa? Ini adalah solar system. Oh, solar system. Ya. Oh, wish. Lawa hampa buat. Hampa ada berapa kumpulan? Kami ada 5 kumpulan. Oh, boleh terangkan dia buat fungsi dia apa semua? Boleh kot. Okey. Yang ni macam boleh pusing lah. Ya, boleh tapi sekejap. Oh, semat tu. Geng, semat geng. Geng, semat geng. Jangan letakkan TikTok tu. Okey, jom tengok lagi. Ish, banyak dalam ni. Ni ada. Oi, belah ni. Okey, jom kita tengok belakang tu. Belakang tu memang nampak menarik. Let's go. Jom. Assalamualaikum. Hampa buat apa ni? Hari ni kami buat water purification. So water purification dengan water filter tu lain-lain tau. Sebab kalau water filter tu dia kena air yang dah filtered tu dia akan boleh minum lah kiranya. Tapi water purification ni dia kebanyakan kegunaan harian seperti untuk siram pokok ke, basuh kereta ke macam tu. So macam ni kami ada model dia lah. Model ni replika saja. Boleh nak tengok ah. Nak tengok? Okey. Kami guna water pump tau. Tu main sini. Tengok tu air yang dah ditapis. Oh, kiranya ni banyak kali tapis ha. Daripada botol itu mai sini juga. Oh, tak apa. Okey, so hampa nak jawab soalan tak? Kalau jawab soalan dapat candy. Mesti anak. Nak? Okey, nak pilih seorang. Apakah kegunaan air telah ditapis berdasarkan poster ini? Berikan dua contoh untuk kegunaan harian Lagi? dengan minum. Mana ayat tapi mana boleh minum? Boleh lah. Tak boleh. Ayak ni masih ada bahan kimia yang terlarut, yang kecil-kecil tu. Cuba tengok ni yang yang waste water ni. Lepas tu yang ni dia punya ni. Ni dia untuk mandi. Untuk kegunaan lah tu. Ya, Kegunaan dengan kegunaan harian. Siram pokok bunga, basuh kereta, basuh ni lah. Tapi tak boleh minum. Memang tak boleh minum. Jawapan betul. Okey, ambil yang satu. Yeay. Will. Tengok dulu sana. Mana? Ramai juga itu. Uish. Jom tengok. Jom guys, ikut kami. Halo. Assalamualaikum. Oh, ni apa buat projek apa ni?
kami terangkan. Oh, boleh boleh. So, nama projek kami ni ialah Hydrospeed, self sustaining water wheel fountain. Okay, so objektif kami buat projek ni ialah untuk menunjukkan cara tenaga daripada aliran air boleh menghasilkan pergerakan. So, kami mempromosikan penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui macam tu. Oh, kalau boleh tahu ni subjek apa? Kan PBN ni ikut subjek. Ini subjek apa? Ni subjek sains. Kami Oh, sains. Okey. Apa buat ni? Berapa lama? Kos dia berapa? Kami buat benda ni berminggu, dalam kurang seminggu lebih jugalah sebab banyak error. So kami kena baiki. Lepas tu kos dia bawah 50 juga. Oh, okey. Satu lagi. Hampa tadi kan apa buat ni? Ramai. Apa rasa apa masa ramai tanya apa tu? Kami rasa excited jugalah sebab banyak orang nak kunjungi. Lepas tu penat tapi bolehlah. Penat yang terbayar lah. Okey. Mungkin ni boleh benar sebab elok lah. Terima kasih. Okey geng, hari ni aku jumpa kawan aku. Dia masuk PBL, pasal matematik. Dia akan terangkan tentang matematik pasal bank. Bank dari kawan? Ya. Okey, jom kita tengok. Okey, so kalau kita tahu setiap bank ni dia akan bagi kadar faedah yang berlainan. So setiap bank ada kadar faedah dia sendiri, ada yang tinggi, ada yang rendah. So kalau kita nak kira, kita kena tahu formula dia. Formula dia kalau nak cari kadar faedah, kita kena tahu formula PRT. P ni principal, R ni rate, T ni time. So ni jalan kira dia, boleh try dengan calculator sendiri. Principal 1000 ni kita akan darab dengan rate. So boleh tengok Maybank dia bagi 3% kan. So kita One hour later. Uish. Apa ni memang suka matematik lah? matematik ni memang kena belajar lah sebab dia penting untuk masa depan. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Okey geng, aku nampak mereka punya ni macam lawa mereka buat. Macam lawa dia warna dia, jom kita tengok. Menarik je tak? Hai. Apa buat apa So, kita buat Smart Biosil. Smart Biosil ni produk kita. Produk kita ni untuk macam check kalau makanan dia expired ke tak. Kalau expired, makanan, bahan kita akan jadi warna pink. Oh, okey. Sama. Makanan ni kalau dia still fresh, dia akan stay warna purple je. Oh. Kalau makanan tu dah nak rosak, dia akan menghasilkan bahan yang membuahkan pH tu lah. Oh, dia macam apa? Mikroorganisme. Bakteria lah, yes. Oh, okey. Faham. Tu Kami guna agak-agak disuruh Compound Cabbage Extract. Compound Cabbage Extract ni dia natural pH indicator. Oh, okey. So that's why dia boleh tukar warna. Okey, terima kasih. Itu saja. Oh, itu saja. Terima kasih. Life is a song I want to replay. The sunshine breaking through my cloudy day. I didn't plan it, but here I stand, holding my heart in the palm of his hand. Accidentally in love with those eyes, caught me off guard like a sweet surprise.
never saw a happiness of breaking every law. But I'd risk it all for this sweet crime, 'cause loving him feels like the perfect rhyme. Accidentally in love with those eyes, caught me off guard like a sweet surprise. I wasn't looking but now I can't let go, falling for him in ways I didn't know. Okay korang, sekarang ni kita dah sampai ke penghujung konten. Jadi jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe. Together we excel.